Malaysia dan Laos berkesudahan 4-0. Ada yang teka betul tak? Ada seorang member kita tu teka betul. 4-0. 4-0. Okey. 4-0. Aman lah. Teka agak-agak dalam 2-0, 3-0 lah. Lagi 4. Itu kau tanya aku apa skor kan? Malaysia Laos, aku target 3. Tapi aku dah cakap kalau lebih apa salahnya? Jadi bonus lah. Bonus. Sekolah gol tu lah. Sumare. Keli Keli Wang Kuzain 1 gol. So separuh masa pertama tak ada gol kan? Paulo Jose dengan Separuh masa Hendrik dan Santos. Separuh masa pertama agak-agak bosan tak? Bosan? Ada gol lah masa pertama. Satu kan? Apa gol lah? Joshua. Apa? Joshua 1 gol. Macam mana dia rembat lah? Dia rembat. Dia berembat tapi dalam kotak penalti. Hendrik dia menggunakan kepala otak dia kan untuk menyarikan gol kedua. Ingat kan apa, Laos 1-0 lah, Laos tahan lah 1-0. Sebab tengok langsung tak boleh bertahan. Pertama tu banyak peluang kot. Dia orang buat apa kat situ? Main dekat tuan rumah kot, bukannya main dekat Laos. Kalau main kat Laos, aku rasa kena tibai aku rasa. Laos pun boleh tahan, cuma kesudahan finishing tak ada. Finishing kurang. Tapi itulah, star tak ada kan. Macam Nadir Aiman dengan Faizal Halim. Tak, dia orang tak main, orang tak main pun macam yang tak cool lah, macam tak complete lah. luar kerana FIFA mana dia orang nak main. Dalam kerana FIFA daripada Jepun, Osaka pun boleh balik. Lepas tu siapa boleh panggil Wan Kuzain macam mana gerak hati nak main untuk Malaysia kan. Besar Kuzin tengah nak try nak pick up coach baru. Yelah, Tapi coach sekarang pun interim lah, bukannya permanent. main kat US tu gaji dah banyak lah. Tiba nak main untuk Harimau Malaya konon-konon demi negara lah. Tak laku je kot. Dengan Atra pun buat bodoh. Tak support. Aku tak boleh cakap lah. Dah tengok live lah. Tak ada live lah hari tu lah. Ada live lah. Sebab kita tengok stadium kan? YouTube ada. Dia orang share YouTube. Tapi itulah, tengok YouTube lah, bukannya live kat TV kan. Orang tak ambil live. Ambil lah. Ambil bajet untuk World Cup hari tu. World Cup Tapi rugi lah kalau Malaysia pergi final tak ada live. takkanlah kita contoh lawan Thailand nak pergi Bangkok, berapa orang ni boleh pergi? Separuh akhir pergi final kan, tiba-tiba tak ada live. Macam tak meriah lah. Tak, sebenarnya Malaysia dah hampir pasti ke separuh akhir. Ikut firasat aku. Cuma target separuh akhir tu macam mana? Sepatutnya stesen TV berbincang lah macam mana. Boleh, bukan yang mahal. Bukan yang World Cup mahal-mahal kau boleh belak bid. Yang murah-murah ni boleh bakal pasukan Malaysia ni kau buat bodoh je. Kau tak ada perancangan yang rapi untuk menyiarkan kepada minat bola kat Malaysia ni. Apa berjadah Jangan sampai kita menderma untuk tengok live kan. Dan kita buka gift. Giveaway kan. Betul masuk separuh masa kedua. Gol kedua jaringkan oleh Hendrik. Apa tengok apa? Set piece. Tapi tak ingat. Tapi kita tengok pun dalam stadium dilindungi oleh pagar kiri depan. Agak-agak VIP agak lah. terbatas lah penglihatan kita lah. Walaupun tiket biasa kan. Agak macam VIP lah, nampak clear lah kan. Bila Sumare lalu tu nampak lah muka dia. Lepas tu gol ketiga Wan Kuzain Kan Wan Kuzain last. Wan Kuzain last. Apa yang gol ketiga? Gol ketiga aku rasanya Sumare ke? Sumare tapi gol sendiri lah, tapi umpanan daripada Sumare menghasilkan gol. Gol sendiri. Gol sendiri lah Sumare yang rembat. Yang passing. Sumare tu nak kena tekan dulu baru berfungsi, baru bergerak. Gol tu kat kredit untuk Sumare lah, dan sentuhan dia kembali berbisa. Tapi lawan Thailand lah itu pun lost juga tu, walaupun ada juga lah sentuhan bola daripada dia kan. Tapi finishing tu agak kurang lah, mungkin dia sebab dia gugur. Tu gol Wan Kuzain
free kick. Free kick memang cantik lah. Free kick world class dia. World class. High class. Tapi hantaran dia tak sampai. Kalau dia hantar-hantar kan, corner kan, mesti tak sampai kat pemain. Ni kalau free kick dia padu. Dah banyak kali aku tengok hantaran dia tak sampai. Hantaran dia lemah. Kalau tak sampai lemah. Sebab mungkin nak sesuaikan diri pada US, cuaca US mungkin tak sama dengan Malaysia. Dia masuk pun last minute kan. Kalau dekat US tu, kau passing bola sampai. Kalau Malaysia ni kau faham je. Kat ni sampai tapi jauh sikit lah aku nak kejar. Dia punya cara hantaran tu kena tukar lah. Sebab lain kan, cuaca dia Malaysia, Amerika. Tapi akhirnya 4-0 lah. Kembali bernyawa. Main tempat sendiri lah. Dia separuh masa kedua memang rancak lah. Ada 3 gol. Memang patutnya cari gol banyak lagi kan. Tapi yang game seterusnya tu apa nama? Lawan Thailand lah tu mengampakan lah. Mengampakan peluang dia kan. So Malaysia dapat tempat kedua setakat ni. Lawan kedua 2-0. Itu pun nasib baik lawan Thailand. Boleh pula Indonesia kalah dengan Vietnam. So kau rasa sengaja kalah tak jumpa Malaysia nanti kan. Kat separuh akhir kan. So di tengah kedua dia mungkin jumpa Thailand lah. Lepas ni kalau ikutkan Indonesia lawan Singapura, Indonesia pun jangan tak boleh nak tengok sangat tu. Singapura pun bukannya Kalau separuh akhir Malaysia akan jumpa Vietnam tu. kena hadap Singapura. Kena menang atas Singapura tu baru boleh hadap. Baru boleh wis permainan. Bukan Singapura yang satu ni apa? Tak, betul ini lawan Singapura. Singapura. Malaysia lawan Filipin. Dia berita mungkin lah. Singapura tak berapa nak kuat sangat. Yang Indonesia tu mungkin dia sini galah tu. Dia nak tempat yang kedua. So Tapi kalau mereka tak nak agak lah. Sebab dia orang pun main muda dia orang pun ada progresif juga tu. Agak fit lah. Dua Indonesia dengan Singapura akan layak ke separuh akhir. So kalau dia orang layak, dia akan jumpa Thailand. Kira laluan kira berat juga lah. So Vietnam lah laluan mudah. Laluan jumpa Malaysia tu. Malaysia tempat kedua akan jumpa Malaysia. Malaysia nak tak nak kena menang. Mau boleh pergi final. Tapi macam berat sikit lah jumpa Vietnam ni. Separuh akhir aku rasa macam kena kerja keras lagi lah. Tactical kena rancak mantap lagi lah baru boleh pergi final. Itu kalau pergi final akan jumpa Thailand lah. Jumpa Thailand atau Indonesia. Tapi aku rasa lebih berat pada Thailand lah. Kita kemungkinan akan jumpa Vietnam. Kalau Vietnam baru kemudian confirm. Tapi aku meramalkan je. Final Vietnam dengan Thailand. Aku rasa Vietnam dengan Thailand. Macam biasa lah. Dia orang tu survival setiap akhir-akhir. Vietnam Thailand final. Tapi semua negara semua je import. Yang kecuali Malaysia je dengan satu lagi tak ingat. Singapura kot, dia pakai jurulatih tempatan. Macam Malaysia Tan Cheng Ho kan. Macam Singapura Tan Tintun. Fandi Ahmad bukan, tapi jurulatih tempatan lah. Yang lain semua import. Dengan Laos pun jurulatih import tu. Jurulatih daripada Korea apa. Tapi kena bantai juga. Tak ada apa-apa lah. Laos kena pakai player naturalisasi lah. So warisan. Main nak mengharapkan anak tempatan pun Malaysia orang Kuzin lagi siapa? Jimmy tu padu. Jimmy berpasing dekat Sumare. Memang hidup lah aku tengok. Kalau tak ada dia memang bungkus juga aku rasa. Jimmy Raymond. Jimmy pemain Sarawak ke ni Calvin. Lepas tu biasalah pemain import kita kan. Sumare. Ini Melayu kan. Tempatan kan tak. Itulah orang Kuzin ni apa yang kita ingat. Pemain tempatan yang selain daripada orang Kuzin dengan Jimmy. Hakim Yazil. Saya kira yang begitu. Rumah Hakim tak panggil lah.
Haikal tu player Selangor tapi orang kritik dia. Dia Haikal. nama Haikal. Tu kadang main macam palat lah tu. Itulah sentuhan pemain tempatan memang kurang lah. Tapi gandingan dengan pemain dan naturalisasi dia kira. Tapi lawan dengan Thailand tak tahan tau. Dia kalah tau. At least seri okey ya. Ni kalah. Bukan berat tau. Untuk layak. So nak tak nak dia kena menang lawan dengan Myanmar lah. Filipin. Filipin. Filipin pun lawan yang agak sukar tu. So Tak boleh menang. tak boleh seri, tak boleh kalah. Itu je. Kalau Wajib menang. Kalau menang tak boleh jangan 1-0. Kalau dia lebih sebab Betul. mungkin Thailand ke ataupun pasukan yang gol kita akan bersaing. Wah. Myanmar mungkin Myanmar. akan cuba jadikan lebih banyak gol. Bahaya Tak boleh. Kena menang. Kena menang untuk pergi separuh akhir. Janji pergi separuh akhir. Final jangan cerita lagi. Bagi lepas separuh akhir tu kan. Kita tengok keupayaan tim kita lah. Sebab orang cakap ni tim kedua, tim backup lah daripada backup plan lah. Harap Boleh menang. Tapi apa ni jangan galau lah dengan Vietnam dengan apa? Ada sesama game kat Malaysia. Vietnam lawan Myanmar ke? Ada Vietnam lawan apa ni? Dia jangan kalah. Tapi tak mungkin kalah Vietnam tu takkan nak biar dia kalah. Kalau Vietnam kalah kita boleh layak dia. Tak mungkin Vietnam kalah. Komang seri tu. Vietnam kalah, kita seri. Kita menang pun kita tak layak. Sebab Vietnam kalah kan. Macam tu lah kurang. Okey, itu dia untuk ulasan Malaysia lawan Laos 4-0. Okey. Kita jumpa lagi dengan ulasan-ulasan yang seterusnya. Okey, bye-bye. Ada orang tengok tu.